Cantik kan pantai dekat belakang ni? Inilah salah satu pantai yang ada dalam Pulau Tioman ni. Airnya berwarna hijau biru, angin bertiup bersepai-sepai. Wow, sepai-sepai. Hari ni aku nak mempromosikan apa yang ada dalam Pulau Tioman ni. Ini salah satu pantai yang pernah tercalon dalam ranking dunia, iaitu Pantai Kampung Juara. Pada anak-anak muda dari Pulau Tioman yang bermain TikTok, bermain media sosial, mari kita cari keistimewaan yang ada dalam pulau kita ni, kita tonjolkan pada mata dunia supaya mereka tahu apa yang ada dalam pulau ni. Janganlah guna platform TikTok ni untuk benda yang salah, benda yang tak berfaedah. Engkau orang tu, cubalah promote apa yang ada dekat tempat korang, keistimewaan tempat korang. Biar orang luar tahu apa yang ada kat sini. Pelancong kurang datang Pulau Tioman ni bagi aku bukan 100% atas faktor tambang feri ataupun makanan mahal. Makanan bagi aku standard. Kalau bukan kita yang mempromosikan pulau kita, siapa lagi? Macam mana orang luar nak tahu apa yang ada dekat pulau kita ni? Mereka hanya dengar daripada mulut-mulut orang yang tak bertanggungjawab, yang memburukkan tempat kita. Sampai bila kita nak mengharapkan orang lain untuk mempromosikan tempat kita ni kalau bukan diri kita sendiri? Kita cari keistimewaan yang ada dalam pulau kita ni, kita tunjuk dekat orang lain apa yang ada. Pulau Tioman ni memang tak ada pembangunan yang megah, shopping kompleks. Tapi Pulau Tioman ni penuh dengan kecantikan alam semula jadinya. Fikir-fikirkanlah.